Halo, apa khabar belakang sehat? Akak dok mana pagi ni? Akak dok mana ni? Cikgu Lek, aku bersama Cikgu Lek hari ni. Okey, sekali lagi hari ini kita berada di Cafe Jelly Rosngoti di Ampang. Ni ialah restoran yang akak semua mari lah. Mari makan naik Kelantan. Tapi hari ini kita nak makan apa kok? Makan naik Kelantan sini, makan naik dia ada singgah, ada budu, ada ikan rebus goreng, ada gapo bagi? Perut apa? Perut goreng apa? Ayam perut. Jadi makan tradisi, Ya. Selalunya ialah cana akak dia nasi kabul, nasi daging, nasi belauk dia. Ni nasi ikan bekok pun ada lah. Ikan bekok pun ada. Jadi dia sini di kawasan Ampang ada. Ya. Kawasan kampung gapo dah panggil Ulu Tulang, Jalan Ulu Tulang. Okey. Tadi kita kalau jumpa lah cari hak Pirelli ni, Tayaria di sini. Tayaria. Ni ada kafe Jelly Rosngoti. Jelly tu maksudnya apa dia? Jelly ni sedap dok. Sedap dok jelly makan. Okey. Okey, jom kita tengok menu dia. Mai. Mari. Okey, tengok ni ramai orang makan ni. Tengok ni ramai ni. Tengok ni. Ramai. Kafe Jelly Rosngoti. Sedap Rosngoti makan puas hati. Dila dia. Dila apa khabar Dila? Alhamdulillah sehat. Dila. Hari ni ramai hari ni. Alhamdulillah hari ni kita ramai sikit hari ni. Moga hari ni public Public holiday lah. Public. Ramai tu. Ni tanya ni, oyak kepada penonton. Kalau mari ke Cafe Jelly Rosngoti, pakai gap apa sana? Biasa orang paling cari ayas Memang ayas ikan bekok tu semua orang akan cari. Akak kena ada lah ni benda-benda ni. Kena terang. Kena terang. Tapi kalau akak mari sini, akak oyak dah tadi dengan semua penonton. Ni restoran akak satu di antara restoran yang akak mari semua. Alhamdulillah. Ayam ngosek dia. Jadi ayam ngosek singgah dia. Yalah. Okeylah. Kita tak nak melengahkan lagi. Apa kata kita tengok nanti. Kita tengok menu-menu baru kita penonton boleh nampak tak? Baru terliur. Okey, terima kasih Dila. Okay, Thank you. Okey Dila. Dila ada gapo atas meja kita menu gapo ni? Sosok lah kita oyak. Okey. Hari ni favorite orang juga. Daging singgah. Daging singgah. Daging singgah dia ada petikai warna putih lah, warna merah lah. Sini warna apa? Kita warna merah. Warna merah. Alah. Kedai demo, royak kedai demo. Tempat ni merah. Lagi. Memang merah. Okey, lepas tu kita ada ikan singgah. Ikan singgah kita ada dua jenis. Nak ikan kembung ke, nak ikan toko ke, kita ada dua. Dua jenis. Nak mana? Mana selalu apa popular? Biasa orang ambil ikan toko. Ikan toko? Ya. Memang orang nak ikan toko. Ada dua jenis. Ada dua jenis. Betul lagi ke bagi? Betul, kita ada daging. Okey, kita ada ayam sepuk muda. Ni lah? Ya, betul. Tunjuk. Cili ni kita gaus sekali. Lepas tu kita perah 5 supaya rasa sedang molek. Pahit masak, pedas sama naik. Ada ni ke apa dia? Okey, ini menu baru, tak adalah baru mana, tapi ini ramai juga permintaan dia, perut bakar. Kita ada cili dia, boleh cicok sekali. Sedap orang kata. Nakak tu. Ngakak lah kita. Ni ke apa dia? Okey, ini kita ada ikan rebu. Ikan rebu makan dengan budu. Makan dengan budu. Ni jangan lupa penyek sekali supaya sedap makan dengan nasi. Penyek makan dengan ni. Penyek makan dengan nasi. Hana, malu. Tengok tu. Okey, dengan adik-adik ni. Adik lapar lah tengok tu. Okey, so ni ule-ule kita. Ule. Pilih yang nak gapo. Ni ayam ngosek lah. Ayam ni makan kali ni. Dia ngosek malam esok mari pula. Bukan ngosek. Jangan lupa sambal dia. Dia sekali. Ya ada sambal ya. Sambal ya jadi. Okey. Ni ada ni budu lagi ni. Ada budu. Dalam ikan ni ikan kembung ke? Tu ikan kembung. Ikan kembung lah. Tengok budu dia bui telur lagi. Ada telur. Tengok ni aku main siapa ni. Abading ada.
Ni, tengok ni, Cikgu Le ada. Ni dengan keluarga Dia kecil ni Kak. saya kau. Kecek ni. Ni ialah anak kepada Kak Wei. Owner. Urusan ni. Dia manager sini, manager. Neja. Jangan lupa Kedah. daging kita. Apa dia? Daging gima kita. Daging gima, bukan Daging belakang? gima bukan. Kita daging Oh, gima. ingatkan lagi bukan. Bukan, kita daging gima. Harimau menangis. Harimau menangis. Betul Harimau Kalau menangis. makan memang nangis lah. Orang kalau orang makan tak menangis. Rimau naik hati. Iya. Gima hati yo. Rimau makan kau ni tiap lalu. Yolah. Orang tak tiap, rimau tiap. Bagilah kita makan lapar, tengok muka lapar tengok tu, muka lapar. Ni muka lapar juga ni. Ni muka gini ada. Muka lapar. Okey, mari makan. Terima kasih Dila. Thank Sama. you. Okey. Aduh, tengok tu. Okey ke? Ni orang mana sebenarnya ni? Orang mana? JB. Orang JB ni? JDT. JDT. Orang JDT. Tahniah JDT menang. Okey. Hari Senin cuti JDT menang hari Senin cuti. Okey. Alah. Ni tengok ni makanan ni. Oh, tengok ni. Makanan tradisi Kelantan. Enjoy tengok tu. Adik tengok tu. Okey, memang sedap tengok tu. Okey ke adik? Okey, makan banyak. Ni Lilian. Lilian kata mari banyak kali dah sini, tapi kali ni yang boleh masuk meja sebab selalunya apa sini? Ramai orang. Kalau tak ada saing tak boleh mari. Sebab makan dia banyak sini dah. Ini angin Kat rumah kita 5 minit. Tengok Lian. Ambil pinggan, ambil nasi ni dulu. Tak nak Habis. habis aku Tak apa. Rasa aku nak lauk makan lah. Makan lauk. Okeylah. Ni makan ke ni? Harimau menangis. Mana? Ni? Ni gimana ni? Harimau menangis. Harimau tiok. Ambil. Oh, happy-nya lah. Okey. Makan. Makan lah. Mu pun tak makan dah kali. Kenyai dah. Dah. Lagi. Tengok tu. Ada sambal. Ni Singgah ni. ni perut makan. Ni perut. Apa dia kalau tak makan? Tolak piring dengan sudu dia tak makan ya. Ya dia. Bisa dia. Tengok dia. Okey ke? Okey. Ni abading kata, tak makan nasi, nampak gan ni ya. Tak lagi budu ada sini. Tak lagi. Kalau ada dapat budu, ada dapat gan tu tak lagi. Ni. dengan sambal Thailand ni kalau tak salah saya ni. Ni Thailand. Sudi orang Kelantan makan nasi. Awak tu ambil budu. Tu yalah. Kalau selalu ni. Budu dengan ulek. Dia tak boleh tolak. Tok tua lalu ke belakang tak cara. Ni kena tunjuk kau Makan. Ada budu dengan ikan dengan telur. Selalunya orang buat telur. Dengan cicah lah, cicah. Nak ayatnya tanya je okey. Orang selalu buat telur ke? Tak lah Orang selalu buat telur ke? Orang Kelantan tu sepiring ni cukup dah makan nasi ni dah. Tak salah lauk lain dah. Macam jadi telur lah dia makan. Nak lain tak bayar dah ni je. Ni lah. Orang makan dulu orang kecap. Yalah macam tu lah. Ada orang makan budunya. Dia tak minyak. Sehat tak? Tengok tu. Orang Johor kita JDT. Yang nonton Kelantan. JDT tengok okey lah JDT. Kita kecil Kelantan ni. Behel. Oh, kita ngongeng-ngongeng mak kecil Kelantan dia tak behel. Tak apa, tak payah. Dia tak payah behel. Dia kena makan je. Kita makan sebelah. Nah, try ni. Akak nanti pun makan nasi ni dah. Aku tak duduk nasi. Tak cukup dah, tak Ada nak apa. nasi lagi? tak apa, Saya nak makan lauk je ni. Tak apa, cikgu tak makan. Cikgu. Macam ni. Kamu nak? Okey, tengok dah. Ni orang kata gapo mengeratkan silaturahim. Makan Ya. mengeratkan silaturahim. Betul. Mengeratkan perut-perut. Tak penuhkan perut. Mempenuhkan perut. Okey apa? Budu. Ini je lah. Oh, makanan tradisi boleh mari sini. Siapa dia tak pernah makan makanan tradisi Kelantan boleh mari ke kedai kafe Jelera Serati. Okey? Sini memang jelera lah. Nama jelera. Jelera Serati. Kita ni nampak singgit daging kena riuk lah. Ya. Ni singgit daging lah. Budu tu masuk. Ya.
Boleh masuk pun boleh. Harimau nangis. Tapi hendak lagi. Din, makan kau ni. Makan ni. Makan kau ni. Ayam kapung goreng. Ayam kapung ngosek. Mana-mana. Mu. Bagus. Benarnya. Baru dah. Ada berapa? Tinggal air goreng, budu, ayam menangis. Apa lagi ada? Ni, apa? Asal apa? Ayam asap. Asal kecil. Ada berapa sini lah? Kena mari dah. Ke mana? Cafe Jeligo Ngoti. Alamat di sini. Okey? Jumpa Taya Ria ni. Ini kawasan mana? Kawasan Ampang ah. Mari ya. Kawasan Ampang Point, dekat Ampang Point lah, dekat Ampang Point. Mari ya. Okey, thank you. Oh, bisa ya. Oh, tengok tu. Oh, teh tarik ada sini. Bila tu tarik? Apa Bila? Ni orang panggil teh madu. Legend ni. Tengok tu. Oh, jebok habis, jebok ni. Ni dia tanya ni. Setiap hari buka ke kan? Kita buka setiap hari kecuali Isnin. Isnin memang kena cuti. Cuti lah. Tapi kalau Isnin tu jatuh public, kita buka. Kita jadi selesa. Dia buka dari pukul berapa ni? Kita buka daripada pukul 11 pagi sampai pukul 9 malam. Belah tu boleh makan tradisi ni? Boleh. Sampai malam? Malam sampai pukul 9. 9. Setiap malam kecuali hari Senin. Setiap malam kecuali Isnin. Okey, nak yang apa kepada penonton atas channel? Kalau serah rindu nak makan makanan Kelantan, marilah sini. Terus biji rasa Kelantan ni. Marilah. Very. Okey, terima kasih banyak. Okey, jumpa mula. Thank you.